Ialah penyelaras OBE. Dan saya di bawah UJK. Saya sekarang di Jabatan Kejuruteraan Awam. Pensyarah di situlah. Sebelum ni saya belajar di UTHM dalam bidang kejuruteraan awam. Dan saya telah mengajar bidang kejuruteraan awam 1 Mac yang lepas genap 20 tahun. Ada? Ramai yang muda-muda lah ni. Oh, anak-anak ramai di Poli. Boleh saya tahu kak, sebelum ni siapa yang bagi ceramah OBE di sini? Oh, daripada luar sistem lah, luar KV. Okay. Pernah tak Dr. Allen? MQA sama kan? MQA, MBOT, ETEC, kami ada engineering, ada ETEC, kami juga ada PENA. PENA ni daripada HQ sendirilah. Dia akan audit kami. Banyak tentang OBE lah. Okay, next, bawah. Okay, what is outcome-based education? Macam revise semulalah. Saya percaya tuan-puan telah melalui kursus asas OBE. So, anggaplah ini sebagai satu ulangan ataupun pengukuhan. Kalau kita tengok kat sini, dia adalah student-centered educational model. Dia adalah model. Jika audit nanti orang tanya, tahu tak OBE itu apa? Dia adalah model pendidikan. Di Malaysia hari ini, kebanyakan dan semua TVET institution OBE. Kenapa? Sebab dia orientasi pekerjaan. That learners are expected to achieve by the end of the program rather than simply delivering content. Jika dulu, masa kita sekolah kan, selalu cikgu kata, alamak tak habis lagi silibus ni, tak habis lagi silibus kan. Itu kita kata masih be measurable, based on what standard. Okay. Fashion tadi, saya tengok ada fashion, menarik juga. Ada makeup, ada fashion. Apa nama makeup tadi, apa tuan? Apa nama? Kosmetologi. Oh, kosmetologi. Oh, menariknya kosmetologi ni. Siapa ajar kosmetologi angkat tangan? Siapa ajar? Oh, hebatnya. Mesti cantik-cantik make-upnya. Kalau yang masak, yang ajar kuliner. Baru saja berpindah sebelum Ramadan hari tu. Pensyarah KV. Saya tanya dia KV mana? KV Matang, KV Kuching. Dia kata KV Kuching. Namanya Siti Aisyah. Dia baru pindah. Dia orang sama dengan saya, orang besut rupanya. Dan kali pertama dia hantar kat saya nasi